Hai guys, saya Abang Ash and welcome back to my channel. So sebelum ni kita dah pernah review phone terbaik untuk segmen budget. Jadi hari ni dah sampailah untuk segmen mid-range. Sebab untuk segmen mid-range kan, memang banyak jenis phone yang best. Tapi kita akan pilih je 7 telefon terbaik yang I rasa berbaloi untuk dibeli. So kalau korang nak invest duit yang paling minimum untuk dapatkan specs yang paling maksimum, video ni memang dibuat khas untuk anda. Sebab korang boleh dapat 20% diskaun daripada Shopee dan phone harga RM1000 ni korang boleh beli dengan harga RM800 aja. Yang extra RM200 tu korang boleh spend lah kat orang yang tersayang macam bini kedua. So, tanpa membuang masa, inilah senarai 7 telefon terbaik bawah RM1000 yang masih berbaloi untuk dibeli pada tahun 2025 ni. Yang ketujuh, kita akan berikan kepada Samsung Galaxy A26 5G. Phone Samsung ni sebenarnya dijual pada tanda harga RM1199, tapi sekarang dah ada seller online yang offer harga dia bawah RM1000 je. Phone ni dia ada skrin 6.7 inci yang cukup besar, guna chipset Exynos 1380 yang cukup power, ada IP67 yang boleh tahan air, dan phone ni juga ada 6 tahun OS update dan 6 tahun security update. So kalau korang nak phone yang boleh dapat banyak kali update macam iPhone tapi tak nak invest duit beribu-ribu ringgit, mungkin korang boleh consider phone yang ni. Cuma charging 20W dia memang agak slow sikit dan phone ni pun tak ada features tahan lasar. So kalau bini korang suka campak handphone, biasanya phone ni dia akan GGWP. Yang keenam, kita akan berikan kepada Vivo V40 Lite. Sebenarnya V40 Lite ni bukanlah model paling baru pada tahun 2025 ni, tapi specs dia masih cukup power lagi dan sesuai lah untuk orang yang suka ambil gambar itu. Phone ni dia ada skrin AMOLED 6.67 inci yang nampak terang, guna chipset Snapdragon 4 Gen 2 yang cukup power, ada fast charging 80W yang sangat laju, dan phone ni juga ada kamera selfie yang agak baik. So kalau korang selalu tolong awet ambil gambar, lepas tu nak simpankan gambar tu untuk kenangan, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma bateri dia adalah 5000 mAh dan gaming experience dia setakat okey-okey aja. So kalau korang nak cari phone gaming yang lebih sedap, mungkin korang kena cari phone yang seterusnya. Yang kelima, kita akan berikan kepada Honor 400 Lite. Sebenarnya phone ni baru je masuk dekat Malaysia pada bulan 4 lepas, tapi sekarang dah ada seller yang offer harga dia dengan bawah RM1000 aja. Phone ni dia ada skrin 6.7 inci yang nampak terang, ada features eye protection yang sangat baik, ada kamera 108MP yang boleh zoom macam iPhone 16 dan phone ni juga ada features tahan lasar. So kalau korang nak phone yang ada zoom button macam iPhone 16, lepas tu nak ada features tahan lasar, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma charging dia adalah lebih slow sikit kalau kita compare dengan Vivo yang sebelum ni. Tapi kalau korang selalu guna phone untuk berjam-jam, lepas tu nak jaga kesihatan mata, skrin Honor adalah antara skrin yang terbaik yang dapat kurangkan stres pada mata kita. Yang keempat, kita akan berikan kepada Tecno Camon 40 Pro 5G. Phone Tecno ni dah semakin popular dekat market sebab kualiti dia memang agak not bad, tak low-cap specs dan harga dia pun sangat mesra budget. Phone ni dia ada one tap button yang boleh ambil gambar dengan laju, ada sensor Sony LYT700 yang sangat power, ada IP68 dan 69 yang boleh tahan air, dan phone ni juga ada curved screen AMOLED yang nampak premium. So kalau korang suka ambil gambar lepas tu nak ada screen yang nampak premium, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma curved screen tu memang kurang sedap sikit kalau korang nak gunakan dia untuk gaming. So kalau korang nak screen yang nampak premium tu, korang boleh pilih yang curved screen. Tapi kalau korang nak gunakan dia untuk gaming, better pilih phone yang guna flat screen itu. Yang ketiga, kita akan berikan kepada Redmi Note 14 Pro. Phone Redmi memang sangat popular dekat market Malaysia sebab mereka selalu menawarkan specs yang agak best dan harga dia pun sangat berpatutan. Phone ni dia ada kamera 200MP yang sangat details, ada screen Corning Gorilla Glass Victus 2 yang sangat tahan, ada fast charging 45W yang sangat laju, dan phone ni juga guna chipset D7300 yang agak power. So kalau korang adalah peminat Redmi lepas tu nak ada specs yang balance, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma kamera dia bukanlah the best walaupun dia ada 200MP yang sangat tinggi. Tapi kalau kita tak compare dengan phone Vivo dan Tecno tu, kamera dia masih cukup okey lagi untuk kita share gambar dekat social media itu.
Yang kedua, kita akan berikan kepada iQOO Z9 5G. Phone iQOO ni sebenarnya adalah sub-brand daripada Vivo, tapi brand iQOO lebih fokus dekat gaming dan Vivo tu dia lebih fokus dekat kamera. Phone ni dia ada bateri 6000 mAh yang agak tahan, ada fast charging 80W yang sangat laju, guna chipset Snapdragon 7 Gen 3 yang cukup power, dan phone ni juga ada vapor chamber cooling system. So kalau korang suka guna chipset Snapdragon lepas tu nak ada phone yang kurang panas, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma model ni adalah model tahun lepas dan bukannya paling baru. So, kalau korang tak kisah sangat tentang model baru ke model lama tu, phone ni memang dibuat khas untuk kaki gaming. Yang pertama, kita akan berikan kepada Infinix GT20 Pro. Phone Infinix memang dah semakin popular dekat market sebab mereka memang tak roket specs dan harga dia pun sangat mesra bajet. Phone ni dia ada Cyber Mecha design yang nampak futuristik, guna chipset Dimensity 8200 yang sangat laju, ada vapor chamber cooling system yang dapat kurangkan haba, dan phone ni juga ada sound JBL dual speaker. So kalau korang adalah kaki gaming lepas tu nak gunakan dia untuk naik rank, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma ini adalah model yang lama dan bukannya model yang baru tu. So kalau korang nak model yang paling baru tu, korang kena add on sikit lah untuk GT30 Pro yang latest itu. So itulah senarai 7 telefon terbaik bawah 1000 yang masih berbaloi untuk dibeli pada tahun 2025 ni. So kalau korang lebih fokus dekat kamera, korang boleh ambil Vivo dan Tecno. Kalau nak kamera yang boleh zoom macam iPhone, tahan lasak dan eye protection tu, korang boleh pilih lah Honor 400 Lite. Nak phone yang boleh dapat update yang lama tu, korang boleh pilih Samsung Galaxy A26 5G. Nak phone yang ada specs yang balance tu, korang boleh pilih lah Redmi Note 14 Pro. Kalau nak phone yang gaming sedap tu, korang boleh pilih lah iQOO Z9 yang guna Snapdragon ataupun GT20 Pro yang guna MediaTek 2. So pilih je mana yang lebih sesuai untuk korang. So untuk phone bajet bawah 1000 yang lain, saya pun dah masuk dekat description sana. Sebab kalau korang tak suka phone yang I senarai dalam list ni, korang pun boleh pilih lah phone lain yang ada memori 512 atau brand yang korang suka tu. Yang penting, korang dapat beli phone idaman korang dan jimat duit poket RM200. So, kalau korang yang berminat tu, korang kena cepat-cepatlah add to cart sebelum offer 20% ni dia habis. So, I rasa itu saja untuk video hari ni. Kalau suka video ni, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye-bye and see you in the next video.